Sebelum ada akta, ada enakmen berkaitan dengan perundangan Terengganu, dulu ada lesen, boleh memohon lesen tu. Ini hebatnya beliau, dan beliau masuk menjadi peguam bela dan menang dalam perbicaraan tu. Kenapa menang? Timbul pula persoalan yang seterusnya. Kenapa menang? Kerana Hakim Wan Mahmud adalah bekas anak muridnya. Satu. Yang kedua, kenapa menang? Kerana sistem perundangan, sistem perbicaraan mahkamah berkaitan tanah adalah masih menggunakan sistem perundangan Islam, hukum syarak. Kerana hukum syarak itu boleh dia menang. Tapi bila dah sistem tanah mula diserap dengan sistem Torrens, tetapi belum dilaksanakan sepenuhnya sistem Torrens pada tahun 20-an, sewaktu Haji Berderang Malimpong belum diterapkan sepenuhnya sistem Torrens. Hari ini sistem Torrens, sistem British. Ada grant, ada apa, dan bila dapat grant hak milik dia, dalam konteks syarak bukan begitu. Dia menghidupkan tanah mati menjadi hak dia, kalau dia tinggal menjadi hak Baitul Mal. Ihya al-Mawad, menghidupkan tanah mati. Al-Mawad, menghidupkan tanah mati. Beliau seorang yang pemurah, membantu penduduk, sangat membantu penduduk, dan mempunyai jiwa yang kuat. Saya istilahkan sebagai Al-Qawiyul Amin, kuat lagi amanah. Bila tersepit, dia tak melepaskan diri. Dia sanggup ke depan dan dia sanggup menerima hukuman. Bukan setengah orang. Bukan setengah pemimpin tu kalau tersepit dia lari. Awak lah. Tak. Dia terkehadapan. Maksudnya dia kuat. Dia dahlah kuat dan dia tak mencari kesempatan. Kalau cari kesempatan itu sebut tidak amanah. Dia ni saya istilahkan sebagai pemimpin yang Al-Qawiyul Amin. Sebab itulah kalau pemimpin tempatan, hari ni ada MPKK, juga perlu mengambil semangat daripada Abdul Rahman Limpong, iaitu semangat Al-Qawiyul Amin. Kuat lagi beramanah, kuat lagi berintegriti. Maksudnya tidak mudah tahan godaan. Tahan godaan kan, seperti hari ini tidak